Wih, yahoo. Stop. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat kembali ke channel Muhammad Helmi Channel. Hari ni kita berada di Mempaga. Kalau Mempaga, apa nak buat? Macam Toman lah, kat Kelau. Hari ni saya dengan Ikmal. Saya punya pair ni hari Ikmal. Ada lagi 2 orang, Noah dengan Zul. Okay, malah intro panjang. Apa pun harap ini hari adalah Toman sudi mengambil gewang. Jom mancing. Oh, dia tak mancing. Oh, sampai sana so teratai dia. Dia Ikmal membaling tapi tak ada respon lagi. Oh, itu bujang ke? Itu bujang eh? Kau carilah mama tu mah. Cuma tak ada gaji lah. Macam dia orang tahu ada. Ada gaji. Macam Zahri ada gaji. Dia sebagai apa eh? Kawal je. Dia lari tak? Ke geba? Bang bagi dia naik. Tu dia. Bang slow. Slow. Tayar tekan lah. Gulung biasa je. Biasa je. Okey. Layan. Kayu ah? Tak ada menekan pun. Tak keluar pun direct eh. Tapi dia keluar bunyi dia makan. Tak boleh tu. Tak boleh. Kayu ah? Kayu kan keluar kayu. Kayu pula. Lepas tam. Main lah. Kayu ah? Oh, ada lagi kan? Ada lagi. Lepas kita ni tam eh? Tam ya? Bagi Wan tarik. Peristiwa kau macam Zul juga ah. Ada kan? Tu bui tu, dia tu. Sana turun man. Tu dia. Ada rekod man, merah aku punya kamera. Merah. Bui tu dia tu man. Ya, tam ah. Lucu ah. Ada lagi. Balik tangan dia buat lari. Bang pun putuskan. Oh, dah sampai leader ah. Lucut. Aduh, sayang macam Zul lah. Lucut buat kayu. Apa kau orang first time suruh macam Zul ni? Mama. Ni pun lucut tak? Siapa yang kena tu, Zul? Aduh. Kita try ambil retriever. Ada retriever tu tak? Mana? Bawah tempat duduk. Tengah. Bawah ni kan? Oh, ada lah. Sebelum ni dia tarik. Aku memang nampak macam ikan. Ikan. Tengok nampak dia buat lari. Bila kau dah macam tu tadi tu man, kau tak payah tekan lagi. Kau maintain dia. Kawal macam biasa. Bagi tali tegang je. Alamak, bujang tu naik. Tak apa, okey lah tu. Zul dulu first time macam tu lah. Dia belajar daripada pengalaman. Dulu aku pun tak pandai. Tapi itu lah, time aku pergi tu bawa bot sendiri yang tak ada tekanan sangat. Lama dah cari tong. Ui, dia dah ada respon. Ketuk. Ada ketuk. Ada respon. Tuk. Ada ketuk. Dia langgar bai. Dia langgar. Bai betul dalam. Dia main tengah. Oh, tumpuk kelang ni ha. Bawa kelang. Naik dengan tekong muda weh. Diorang baru ni turun dukut. Tapi kita main sampai sepadan lah kan. Sampai Endun sana. Sampai ke Sampai Endun. Kalau dia cakap apa, ni tak ada ikan naik lagi. Naik mata kasih buka ah.
Kena kabut. Dah takut datang kan ah. Kau punya maritim Ha ah. Tengok mah. Panik. Bagi guna atas. Jangan beri tekan kayu. Tengok mah ada merah. Tak ada lah. Oh, ada. Kayu ah. Tahu ah. Sini ada kayu. Macam puting kayu je. Dah keluar tu. Macam hantar kayu lah. Kayu. Aduh. Dia pun sama juga dah. Memang. Mata boleh selamatkan ni, Pak. Jangan adu dulu. Sub Ranger tu tak pernah kena. Wih, dia garang ke ah, dia respon ah. Tu macam mana ketuk dia, ketuk nampak kan. Aduh. Macam tu aku tadi, Pak. Aku dah hemat dia masuk dalam. Anak banyak lalu macam ni punya Bai. Banyak tempat lucut punya. Ada buih-buih tu dia tu. Ah. Kita tengok anak dia. Ada pair dia kan. Tengok ah, mana tahu ada ni. Tak ada naik. Tengok anak ni mah. Member baru sarapan. Udah kerja keras balik. Oh, buang. Oh, putus lah. Betul ah? Oh, besar boiling tau. Cabut leader. Ha? Cabut lidah. Aduh. Tak sampai tak okok lagi. Nampak kita sedap kak dapat menarik kak. Tu belakang bowling banyak tau. Oh, dua boiling tu. Mana? Pak, aku check balik, Pak. Ha? Lagi. Hui, yahoo. Stop. Dengarkan. Oh, teme. Benda baru lagi. Oi, saiz. Ya. Makan Sub Ranger kau. Bosor lah. Wah, wah, temi. I love you. Stop. Ada bongol. Ada bonggol. Jendol oi. Ada besar gila. Mari tengok. Ai. 50 ada lagi. Gila besar. Ui, rezeki. Lama. Lagi jarang ni. Aku nak kena sangkut gewang balik nak tangkap gambar. Makan Sub Ranger tu dia makan. Kamera kau man? 50 ada ni. Tu apa pasal? Saya jackpot ni. Sudah saya jackpot. Temi guys. Lalu kita orang 40 je. Temi. Ini Belakang mana? Merah kan? Belakang. Temi. Lalu. Lama. Ha? Pedu tak? Pedu. 50 kan? Tu anak pure. Oi. Sabar. Pukul. Ya ada pukul. Aku pun ada pengukul lah. Gambar dulu. Sabar. Bagi lengkung cantik lu. Oi. Pakai Sub Ranger. Ha. Memang Sub Ranger laju. Satu. Aku main baling je. Ya, dia baling ya dekat dengan anak. Belah-belah anak tak tahu anak mana kepala tak tahu. Sabar. Besar kan? Ada apa barang, sauk saja. Jangan tunggu. Sabar. Tak gambar lagi mah. Pau. Senang cerita. Tadi tak ada spek. Lepas tu aku nak ukur sekejap. Mobil datang ni. Sampai.
Wow. Tengok saiz berapa. 5-6. 5-6. Tak pernah kena lagi soal ni, tak pernah gitu. Ada lah orang dapat tapi jembut ni tak pernah naik je lah. Patutlah nak hilang semua. Kali dia buka mulut habis semua dia. Baru kau tahu sebab apa Toman lari. Kita ada pair tu. Duduk bawah ni. Ui, sabar lah kau ni. Orang nak mengukur, nak tengok. Temi kena ukur saiz. Berapa cepat dia laju. Berapa ni? Tepi tangan, Pat. Tepi tangan. Apa punya mengukur kau ni? Pengukur apa ni? Ha? Kau. Ya, tangan. Pengukur ni pengukur besar ni. Ke belakang dia? Ya. CM sini. Oh, CM situ. Luruskan. Okey. Garang lagi Tak dapat 40 lebih. 40 lebih apa lah? 50. 50. Tepat. Betul-betul awang kira. Padu saya. Dia mainan dia. 50. 50. 51. Tak nampak 50 dia. 51. Tepi tangan kau tepi, Pat. Tepi tangan kau tepi. Okey. Dah try main nak main. Dia ada pair biasa. Oh, dia ada kacukan juga. Pandang sini. Dia ada pair kat sini. Jek slow tu sabar. Lagi mah. Saya berhenti dia habis kan. Time berhenti dia ambil. Diri jangan gambar berdiri awak. Hoi. Wah. Betul. Tak ambil lagi. Jadi satu. Tegak satu. Dah, ni dah. Macam tu. Oh besar 50. Ni kau nak tapau apa ni, Man? Bawa balik dah. Ha? Bawa bungkus dah. Tak payah bawa anak buat kabut sini anak lah banyak lagi bawa anak pun. Bungkus selalu kau buat apa? Bagi orang ah. dia orang ada orang makan ke? Ada, ni boleh makan dia macam rasa dia macam siakat darat. Tapi aku tak minat sebab colour dia, bini aku tak lalu tengok ah. Sama lah. Dah rupa masak apa ikan aquarium. Ni memang ikan aquarium orang bela lepas tu orang lepas. Ambil lagi ni. Alright, main sini. Tegak aje. Ha? Macam ni? Tegak ke macam tu je. Macam ni. Macam ni? Tegak je. Okey. Tu cun. Bapak besar. Bapak tekong pun terpegun. Dia nak bagi rezeki. Tengah sikit, tepi sikit. Tengah sikit. Okey. Tu pegang macam ni pula. Duduk. Duduk pula. Aduh. Kau tak ada set ranger dah? Pakai aku punya tu. Aku ada satu je. Aku nyuruk sekejap. Okey. Okey dah. Terbaik lah. Tekong ada sunyu. Besar mat. Tapi dia tarik pun. Ui, syahdu. Aspek kalau kena light tadi lagi sedap pun. Aku bawa light. Dia tarik boleh tahan. Boleh tahan. Tapi memang tapi memang kau betul rakus lah. Kan Sub Ranger 120 DR. Temis ni rakus. Tekong macam biasa saya naik Asuhan. Ya. Macam main lagi ke rasa? Peace, kasih peace. Tengok gelojo. Tak ada rupa lah. Sampai hidden lah. Aduh, kau ini. Oh, ni lah anak Temi. Nampak hari ni belajar betul-betul belajar ilmu Temi . Daripada anak sampai ke bapa. Anak dia. Udah mati macam tu je kawan. Dia hidup lah, dia lasak dia. Aku rasa berat semacam. Kita jumpa anak Temi. Anak Temi. Oh, anak Temi.
Berapa ekor? Ini sudah main belum, Bai? Tu, depan sana tu. Lagi Tu. jauh, lompat-lompat tu. Kan, betul tak? Bujang. Kan? Temi. Tu ke? Tu sana tu. Temi ke tu? Sana. Awan Temi ke tu? Jaya. Oh tu, tu. Betul-betul tengah frenzy tu. Betul. Apa? Aku nak try lagi ni. Mana tahu. Anak Temi lagi. Spare you. SP90S. Ini pun dia bedal. Kau rasa? Ceng keren kawe. Kawe tak usah yang ni. KO lah. Makan lah kau kawan-kawan sendiri. Habislah trip Toman bertukar menjadi Temi ataupun Peacock Bass. Pada kawan-kawan saya yang belum lagi strike mama, jangan give up. Cuba lagi next trip. Kesabaran amat diperlukan. Dan terima kasih kepada yang menonton channel saya, Muhammad Helmi Channel. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Berjumpa lagi di video akan datang. Ciao.